Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhani Syafiqah binti Jusoh, nombor matrik C22A0313. Hari ini saya akan membentangkan tugasan pertama bagi subjek kursus SCM3137 iaitu Teknologi Multimedia dalam Pemuziuman yang bertajuk Reka Bentuk Pameran Interaktif di Wonderfood Museum Penang. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini ialah pengenalan Muzium Wonderfood. Yang kedua ialah tema dan objektif muzium. Yang ketiga ialah kategori dan jenis artifak yang dipamerkan di muzium ini. Dan yang keempat adalah cadangan elemen multimedia. Bagi pengenalan untuk Wonderfood Museum ini, Wonderfood Museum ini telah diasaskan oleh Sean Lau iaitu pemilik asal untuk Wonderfood Museum yang telah dibuka kepada orang ramai pada tahun 2015. Museum ini terletak di 49 Lebuh Pantai, Georgetown 10200 Georgetown, Pulau Pinang. Di museum ini terdapatnya lebih daripada 100 jenis replika makanan yang realistik, termasuklah makanan jalanan dan hidangan tradisional yang terdapat di Malaysia ini. Untuk slide yang seterusnya ialah tema dan objektif pameran. Bagi tema untuk Wonderfood Museum ini adalah Seni Makanan dan Budaya Kulinari Malaysia. Museum ini menampilkan lebih daripada 100 jenis replika makanan yang terdapat di Malaysia yang bersaiz besar dan juga termasuklah makanan jalanan dan hidangan tradisional. Selain itu, museum ini direka untuk meraihkan kepelbagaian kebudayaan makanan yang terdapat di Malaysia melalui pameran interaktif dan visual yang menarik dipamerkan di museum ini. Seterusnya ialah objektif Wonderfood Museum ini. Yang pertama ialah mempromosikan warisan makanan Malaysia, iaitu memberikan pemahaman kepada audiens yang mendalam tentang kebudayaan hidangan makanan warisan Malaysia. Yang seterusnya ialah meningkatkan kesedaran mengenai pembaziran makanan. Di Wonderfood Museum ini terdapatnya 3 zon iaitu zon wow, zon pendidikan dan zon interaktif di mana zon pendidikan ini di Wonderfood ini menampilkan pameran mengenai pembaziran makanan dan kepentingan pengurusan sisa makanan. Seterusnya ialah menawarkan pengalaman interaktif dan menyeronokkan. Di Museum Wonderfood ini terdapatnya 3 zon iaitu salah satunya zon wow yang mempamerkan makanan yang bersaiz sebenar yang memberikan pengalaman yang menarik untuk pengunjung. Ini merupakan jenis koleksi yang dipamerkan di Museum Wonderfood ini iaitu char kway teow, sate, rojak buah, telur mata dan kari mi. Dan makanan yang dipamerkan di Museum Wonderfood ini adalah bersaiz skala sebenar dan replika ini dipamerkan di bahagian zon wow di Museum Wonderfood ini. Seterusnya, koleksi pameran yang dipamerkan di Wonderfood Museum ini ialah makanan termahal di dunia, makanan hitam dan putih dan makanan berwarna. Selain itu juga dapat dilihat makanan yang berasal dari Penang iaitu nasi kandar. Ini merupakan pelan lantai bagi Wonderfood Museum yang bermula di pintu masuk dan terdapatnya sebuah kaunter untuk membeli tiket. Seterusnya ke zon info di mana pelbagai info berkaitan dengan budaya makanan yang terdapat di Malaysia terdapatnya di sini. Seterusnya ialah zon koleksi makanan wow iaitu zon makanan replika yang bersaiz sebenar terdapat di Wonderfood Museum ini, sebagai contohnya mi kari. Seterusnya ialah tingkat atas ialah zon pendidikan iaitu zon yang memaparkan pameran berkaitan dengan pendidikan, sebagai contohnya jangan membazirkan makanan. Seterusnya merupakan cadangan elemen penggunaan multimedia, sebagai contohnya membuat penggunaan aplikasi Smart Museum, iaitu sebuah aplikasi yang canggih memberikan maklumat yang lebih terperinci mengenai makanan tradisional yang dipamerkan di Museum Wonderfood ini. Seterusnya menyediakan kuis interaktif, sebagai contohnya selepas selesai lawatan, pengunjung yang menjawab kuis dengan betul boleh diberikan cenderamata atau ECJ sebagai tanda penghargaan kepada pengunjung. Aplikasi Smart Museum ini diletakkan di dalam QR code yang diletakkan di hadapan kawasan kaunter dan zon info. Pengunjung boleh men-scan kod QR tersebut dan terus masuk ke aplikasi Smart Museum. Cadangan seterusnya ialah penggunaan virtual reality atau VR. Pengunjung dapat menggunakan headset VR yang membolehkan pengunjung untuk masuk ke dalam suasana seperti pasar malam, dapur tradisional Melayu dan gerai makanan jalanan di Malaysia.
Ianya akan berikan pengalaman yang menarik dan interaktif kepada pengunjung yang hadir ke Wonderfood Museum. Penggunaan virtual reality ini boleh diletakkan di zon koleksi makanan wow dan di tingkat atas iaitu zon pendidikan. Seterusnya adalah penggunaan augmented reality atau AR. Pengunjung dapat mengimbas makanan dengan telefon pintar untuk melihat informasi yang interaktif seperti cara penyediaan makanan, asal-usul hidangan dan juga resepi hidangan yang dipamerkan. Ianya akan menarik minat pengunjung untuk mengetahui pelbagai resepi yang menarik pada sesuatu masakan tersebut. Penggunaan elemen ini boleh diletakkan di zon info dan juga di zon pendidikan. Cadangan terakhir ialah menyediakan photobooth 3D, iaitu membolehkan pengunjung mengambil gambar seolah-olah mereka sedang duduk di dalam sebuah mangkuk laksa. Selepas itu, pengunjung boleh mengambil gambar mereka dan mengupload gambar mereka di sosial media. Pengunjung boleh melihat animasi yang bergerak di dalam gambar mereka. Photobooth 3D ini diletakkan di hadapan pintu keluar masuk di dalam Museum Wonderfood ini. Ini merupakan storyboard bagi Wonderfood Museum ini. Yang pertama ialah bermula di pintu masuk museum, para pengunjung dapat merasai pengalaman yang menarik ketika memasuki Wonderfood Museum ini. Scene yang kedua pula menunjukkan setelah memasuki pintu masuk museum ini, para pengunjung dikehendaki mengimbas kod QR yang disediakan untuk mengakses ke aplikasi Smart Museum App. Scene yang ketiga pula, setelah memasuki ruang pameran, pengunjung akan memasuki sebuah bilik yang dilengkapi dengan VR yang memberikan pengalaman yang menarik dan interaktif kepada pengunjung. Bagi scene keempat pula, semasa melawat Wonderfood Museum ini, para pengunjung boleh menjawab kuis yang disediakan di dalam aplikasi Smart Museum. Tetapi bukan sahaja mereka boleh menjawab kuis, tetapi juga mereka boleh menerokai pelbagai resepi masakan. Bagi scene yang kelima pula, di akhir pameran Wonderfood Museum ini, pengunjung diberikan peluang untuk bergambar di photobooth 3D yang disediakan oleh pihak museum. Bukan itu saja, mereka juga boleh melihat animasi yang bergerak ketika mengambil gambar di photobooth ini. Scene yang keenam iaitu scene yang terakhir. Pihak museum akan memberikan ECG dan juga cenderamata kepada pengunjung yang mendapat jawab soalan kuis dengan betul. Ini akan memberikan pengalaman yang unik dan menarik kepada pengunjung. Secara kesimpulannya, dengan adanya cadangan tentang penggunaan elemen multimedia di Wonderfood Museum ini, ianya akan dapat memberikan pengalaman interaktif kepada audiens untuk mengunjungi museum tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana pengunjung lebih selesa untuk melihat dengan mata kasar mereka sendiri pameran yang dipamerkan di Wonderfood Museum ini. Sekian, terima kasih.